Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Saya Ashraf. Dan saya Fahim, wartawan cilik baharu. Hari ini kami akan bertanya soalan ke... Ada apa Ashraf? Oh, soalan bulan Ramadan. Oh, begitu rupanya. Mari kita bertanya sama-sama. Boleh? Jom. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Tak boleh. Boleh. Soalan pertama, apakah maksud perkataan Ramadan? Jawab. Ramadan maksudnya panas kering. Betul. Buka mengikut sunnah. Sawi. Wajib. Kurma. Buah kurma. Oh, ya sawi. Allah. Bau kenyang sawi. Apakah yang perlu dibayar oleh umat Islam sebelum hari raya? Zakat. Zakat fitrah. Dan pada siang hari dalam bulan Ramadan. Berpuasa dari pagi hingga ke senja. Berpuasa je. Okey. Ada RM21. Oh, RM1. Kalau beras biasa RM8, atas RM10. Kalau perak RM10. Kalau Selangor RM8. Oh, dah bagi tazkirah pula dah. Nama malam yang lebih baik Lailatul Qadar. Soalan ke-9, apakah kitab suci yang diturunkan buat Al-Quran. Ikra 6 deh. Ikra 6 pakai. Ikra 1 dulu turun. Kau Ikra 2. Oh, ikra dulu. Tahu waktu bermula puasa setiap hari? Lepas sahur. Lepas sahur. Dia ni memang betul. Ustaz sahur kedua mampu. Daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Apakah solat sunat yang hanya ada Tarawih. Terawih. Solat tarawih lah. Tarawih. Witir. juga tu? Hajat. Hajat tu lah sunat. Ashraf, apakah aktiviti sekolah yang telah dianjurkan pada Ramadan tahun ini ya? Oh, Fahim. Tahun ini, sekolah telah anjurkan banyak aktiviti seperti solat duha, solat hajat, tazkirah dan banyak lagi. Oh, banyak ya aktiviti sekolah telah dianjurkan. Jom kita lihat sama-sama Ashraf. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام Murid-murid sedang mendengar tazkirah. قام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة Pada hari Khamis, sekolah akan mengadakan aktiviti memasak bubur lambuk. Pada hari Jumaat pula, sekolah akan mengadakan berbuka puasa dengan tahu enam. Oh, tak sabarnya nak tengok pembikinan bubur lambuk. Jom kita tengok sama-sama Ashraf. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه